Kalau korang rasa penat dengan timeline social media yang bising, korang mesti nak cari satu tempat yang low-key boleh bagi ketenangan jiwa kan? Korang stay kejap. Aku bawa korang ke sebuah tempat yang bukan saja menyejukkan mata, tapi buat hati kita rasa lapang. Welcome to the Little Nabawi of Malaysia. Dari koordinat episod lepas, perjalanan ke sini mengambil masa 30 minit. Melalui Jalan Seremban, ambil simpang kiri di Persiaran Spring Hill, belok ke kiri di Jalan Felda Sendayan dan belok ke kanan di Lebuh Seremban Bukit Nanas. Masjid Sri Sendayan sebenarnya mula dibangunkan pada 2015 dan dibuka pada tahun 2019. Dengan keluasan 4.5 hektar, ia boleh memuatkan 5,000 jemaah pada satu sesi. Apa yang buat sejarah tempat ni mind-blowing adalah ia merupakan sebuah bentuk wakaf daripada pengasas kumpulan perbankan RHB, Tan Sri Abdul Rashid Hussain. Beliau sendiri yang mengilhamkan reka bentuk masjid ni hasil daripada inspirasi pelayaran beliau ke seluruh dunia Islam. It's a gift of love and devotion for the community. Bila tengok dekat-dekat, setiap bucu masjid ni penuh dengan seni. Objek menarik yang ada kat sini sangat luar biasa. Elemen seni binanya menggabungkan pengaruh Uthmaniyah, Maghribi, Mesir dan Turki. Dinding marmarnya diimport, ada sentuhan saduran emas 24 karat pada kubah, dan kalau korang tengok pintu serta mimbar dia, ia menggunakan hasil ukiran tangan inspirasi dari Andalusia. The craftsmanship is literally next level. Tempat kegemaran aku sudah tentulah kawasan courtyard ni, dengan rumput yang menghijau dan reka bentuk menara yang seakan-akan Masjid Nabawi di Madinah. Duduk kat sini kejap pun dah cukup untuk reset balik segala stres korang. It's giving pure narrative nucleus aura but in a spiritual way. Bunyi air yang mengalir kat sini seolah-olah berzikir bersama alam. Masjid Sri Sendayan ni mengingatkan kita keindahan dunia yang paling agung adalah apabila ia digunakan untuk mendekatkan kita dengan pencipta. Ia bukan sekadar tempat untuk beribadat, tapi sebuah ruang untuk kita cari erti kedamaian yang sebenar. So, kalau korang perlukan waktu untuk menyendiri dan tenangkan fikiran, korang tahu kat mana nak pergi. Keep your heart clean, stay driven. Kita jumpa lagi di destinasi seterusnya. Selamat Hari Raya Aidiladha.